Untuk aktiviti yang pertama, saya menggunakan pemandanan abjad, iaitu huruf besar dan huruf kecil. Aktiviti yang kedua, pengamatan pendengaran. Saya menggunakan aktiviti mendengar bunyi haiwan dan meneka bunyi haiwan. Apakah bunyi tersebut? Nantikan. Ini haiwan apa? Gajah. 3, 2, 1. Betul! Ini gajah. Ini haiwan apa? Kucing. 3, 2, 1. Kucing. Betul! Yeay. Ini kucing. Ini haiwan apa? Beruang. 3, 2, 1. Yeay, betul. Tahniah. Aktiviti yang ketiga, pergerakan mata dan tangan. Saya menggunakan aktiviti pemandanan titik-titik. Murid perlu memandankan titik-titik mengikut nombor dan meneka apakah bentuk yang terhasil. Bentuk rama-rama.